gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana ni, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pakcik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pakcik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pakcik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa yang saja yang positif bakal kita sikat buat kalian terus. Yes guys, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi yang terupdate nih guys, yang mana benarkah FIFA salah anggap kepada FAM? Ini cuma masalah technical dokumen pemain warisan. Ada yang bilang kayak gitulah ya, kita baca dan lihat videonya lah. Dan juga netizen Indonesia campur tangan dalam hal ini karena Indonesia tertuduh lah ya gitu ya. Karena di komen-komentar itu komen-komentar itu bilangnya Indonesia kita baca aja lah komen-komentar itu semua ya kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi nih guys ya? Tapi kita masih ada berbaki lagi beberapa hari untuk bikin rayuan dan lagi. Yang untuk membuktikan yang semua ini adalah cuman masalah teknikal kayak gitu ya. Nah, jadi ya nggak berbasa-basi guys, kita bakal melihat semua ini dan kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap juga ya. Jadi kita lanjut dalam 3, 2, 1 ya. Semalam kita dapat update terbaru tentang isu pemalsuan dokumen untuk 7 pemain warisan negara Malaysia, yang mana FAM mengakui mereka sudah mengenal pasti ada masalah kesilapan teknikal yang berlaku itu dalam guys. proses dokumen ni. Okey. Maksudnya memang ada masalah teknikal di sini ya Pakcik ya. Masalah teknikal guys. Oke, kita lanjut guys. Tapi kalau masalah teknikal, insya-Allah dapat diselesaikan. Ya, sabar Pakcik, karena kita masih berbaki lagi 8 hari ya. Oke, lanjut. Iya, betul. Bagi peluang guys, sabar. Yes. Diorang juga tegaskan yang ketujuh pemain tersebut sememangnya ada darah Malaysia. Okey, jom kita sembang sikit, bincang pasal benda ni. Sebelum tu, orang yang nakkan update bola sepak, korang kena tekan butang follow dekat sini, dah tekan, mantap. So ini dia statement daripada FAM sendiri dekat diorang punya social media lah. Okey, aku baca untuk korang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sedang menunggu keputusan penghakiman penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada. Maknanya FAM setakat ni berbaki 8 hari lagi masih lagi belum melakukan appeal, tapi diorang tengah tunggu lagi keputusan FIFA supaya diorang boleh appeal dengan sebetulnya lah, seteliti yang mungkin lah. And then FAM juga bagi tahu yang diorang dah kenal pasti ada kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Okay, nampaknya staff dipersalahkan dekat sini. Siapa staff tu? Kesian. Teruk dia kena lepas ni. FAM mengambil serius perkara ini walau bagaimanapun FAM ingin menegaskan bahawa para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Okey, so itu yang aku baca daripada statement FAM ni. So selepas aku baca statement FAM tu semalam, aku tak buat video. Sebaliknya aku ambil masa lama juga untuk mencari masalah teknikal tu apa. Apa yang masalahnya. Okey. Pelbagai artikel, website aku baca, berita harian, vocab,
Malaysia Gazette, Harian Metro, Dia semua buat just research bagi juga, tahu dia berita kaji. yang sama, berita yang surface level. Okay, which is FAM dah jumpa masalah teknikal, tapi tak ada satu pun sumber yang beritahu masalah teknikal tu apa. Kalau korang ada pendapat korang ataupun korang tahu sebenarnya apa, korang boleh komen dekat bawah untuk aku bacalah. Okay, sebab agak geram lah kan, masalah teknikal kita tak tahu. And sampai ke hari ini mereka masih lagi belum transparent pasal ke-7 pemain warisan ni. Mereka just cakap, okay, ini memang pemain kita, ini diorang ni memang ada darah Malaysia, tapi aku tak nak buktikan dekat korang. Tak nak. Aku just nak bagi tahu je. Still surface level, man. Kita tak dapat apa yang kita nak sebenarnya. Apa-apa pun kita mengharapkan ada sinar di penghujung. Yes, kita ada juga cahaya mengharapkan kayak di gitu. dalam gua yang kelam pada hari yang ke-10 nanti. Betul, Moga-moga FIFA dapat menerima dan memaafkan masalah teknikal ni. Okey, itu saja guys, macam biasa. Nah guys, begitu guys. Wah. Jadi apa pun Sebab keputusan sekarang ni memang terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak media-media luar yang memutarbelitkan lagi keadaan sebenarnya. Yes, jadi kita harus tunggu lagi ya. Kita juga menanti dengan harapan sebenarnya ini adalah satu Hanya kesilapan masalah juga. teknikal guys. Bukan ada yang lain kapan. Iya guys, ya, lanjut. Masuk je malam ni, maknanya FAM dan juga Malaysia ada 8 hari lagi untuk membuktikan kepada FIFA yang mereka tidak memalsukan dokumen ke-7 pemain warisan ini. Okey, sepanjang 2 hari ni macam-macam benda yang kita tengok, macam-macam benda yang kita baca. Bermacam-macam spekulasi, bermacam-macam andaian. Ada yang kata ini sabotaj daripada luar, ada yang kata ini sabotaj daripada negara lain, ada yang kata ini sabotaj daripada dalam. Okey, pelbagai statement yang dikeluarkan oleh orang-orang besar, menteri, menteri sukan, menteri inilah, menteri itulah, and then termasuklah TMJ sendiri. Dan bermacam-macam reaksi yang keluar daripada orang yang tengok bola, tahu pasal Harimau Malaya, orang yang tak tahu langsung pasal bola pun dah terjebak ambil tahu pasal isu ni. Orang Malaysia dan juga orang luar bukan Malaysia pun dah tahu, negara kita pun dah kena hina. Even dekat channel Wibro sendiri, 2 video aku post, korang boleh baca komen-komen dekat situ, memang penuh dengan cacian, makian, penuh dengan komen-komen yang negatif. Aku tak adalah kisah sangat pun. Sebab apa, bagi aku bila baca yang positif, ada satu benda paling penting yang kita boleh ambil dan sepatutnya, sewajarnya diambil oleh FAM tu sendiri. Yang mana benda paling penting adalah FAM perlu lebih transparent dalam membuktikan pemain-pemain warisan kita memang ada darah Malaysia. Bukan setakat transparent kepada FIFA tu sendiri, tapi kena transparent kepada public, kepada rakyat Malaysia sendiri. Okey, kita ni penyokong bola sepak Malaysia. Kita berhak untuk tahu ke-7 pemain ni betul ya, benar. Ini aku sokong ya, aku dukung. Malaysia. Even kita boleh tengok sendiri negara jiran kita Indonesia, macam mana diorang buktikan yang pemain warisan diorang memang ada darah Indonesia. Korang boleh refer gambar ni, dan sejujurnya lepas aku tengok gambar ni, aku tengok statement dan sebagainya, benda ni tak adalah complicated mana, tak adalah susah mana, jelas, simple je. Kau just tulis nama dia siapa, nama penuh dia, lahir kat mana, umur dia, lepas tu nama mak dia siapa, nama ayah dia siapa, nama atuk dia siapa, nama nenek dia siapa, duduk dekat mana, macam mana boleh ada kaitan dengan Indonesia. Very very simple guys. Dan benda ni sepatutnya ditunjuk daripada dulu lagi. Dan bukan Malaysia tak pernah buat. Sebelum ni, pemain-pemain warisan kita yang sebelum ni, Malaysia lebih transparent. Tapi 7 pemain ni tak tahu macam mana, kenapa rahsiakan, kenapa tak bagi tahu sampai ke hari ini. So harapan aku simple je, dan aku rasa ramai penyokong bola sepak Malaysia yang bersetuju, yang mana kalau FAM TMJ transparent tunjuk ke-7 pemain ni,
macam mana diorang boleh ada darah Malaysia, kan itu lebih baik. Okay, at least walaupun FIFA reject, okay, let's say lah, okay, berita buruk FIFA reject, tapi at least diorang dapat buktikan kepada kita, ini memang ada darah Malaysia tapi kena reject juga. Okay, ceritalah Atuk ni tatah orang Kok Diang ke, orang Nibong Tebal ke, kan, orang Kuantan ke, mana tahu sebenarnya sama kampung dengan kita. Cerita, reveal everything. Betul. No need to hide anymore. This is important. Okay, so itu saja guys daripada aku. Korang boleh berikan pendapat korang dekat bawah. Sebab tu benda ni akan jadi sentiasa bermain di fikiran kita dan juga spekulasi terlalu besar. Kalau tidak, ialah benda yang simple guys, yang bisa macam, oh ini kakek dia, ini ibu dia, ini bapak dia, orang, tapi benar, guys, ini orang Sabah, gitu. Komentar di medsos sekarang ini memang panas banget guys. Oke, kita lanjut Pakcik. Waduh. Ya betul, isi dokumen sila pula. Apa benda ni weh? Apa benda ni weh? Perkembangan terkini FAM dan pemain warisan disangsi FIFA. Dilaporkan terdapat kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Fax machine rosak kot. Walau bagaimanapun, FAM tetap menegaskan para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Selain daripada itu, orang Vietnam dah keluar bersuara. Mereka tidak tahu sama ada FAM boleh berjaya dalam rayuan atau Vietnam akan diberikan kemenangan. Dengar cakap orang kuat FAM sedang berjumpa dengan pihak FIFA, bukan di New York, di Switzerland. Dan last kali beberapa pemain warisan telah digantung daripada main untuk klub mereka buat sementara waktu. Sejujurnya beberapa hari ni kan abang stres gila sampai tak ada mood nak cukup. Inilah dua benda duniawi yang abang sangat sayang. Klub paling padu di dunia yang buat masa sekarang main macam siut dan nampak macam manager akan dipecat, dan juga pasukan kebangsaan kesayangan. Tanah tumpahnya darahku yang dalam situasi yang sangat serius. Banyak yang minta abang komen suruh aku hantam orang, tapi bila masalah dia besar sampai boleh menjejaskan nama baik dan juga maruah negara, bukan tempat saya untuk cakap bro. Satu benda yang pasti guys, tak kisahlah kita disangsi atau tidak, lepas ni pasti situasi akan jadi agak tidak cantik lah. Sebaik-baiknya lah untuk abang, walaupun kita ada spekulasi serta pendapat masing-masing, saya akan cuba buat yang terbaik untuk beri vibe yang positif kepada pasukan kebangsaan dan juga negara yang dicintai. Inilah masa Ekor Harimau kena tunjuk belang serta support kita yang sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Bagaimanapun macam kita ini sendiri sebagai rakyat Malaysia, orang yang terus ada untuk support itu, tapi kita nggak mau lah macam sepak bola lah gitu Pakcik. Tapi itulah guys ya. Tapi ya itulah guys ya. Kita harus menunggu. Aku percaya pasti ada sinar juga nih, insya-Allah. Nampak macam Harimau Melaya kena sabotage bro. Apa benda ni weh? Memang gila lah. Dari semalam sampai sekarang tak putus-putus abang dapat DM serta komen pasal situasi FAM disangsi FIFA. Yang terkini FAM telah buat rayuan terhadap keputusan FIFA berhubung pemain warisan, dan mereka menegaskan bahawa segala dokumentasi serta prosedur telah ikut garis panduan yang ditetapkan oleh FIFA. TMJ sendiri juga telah buat posting mengesahkan FAM dah ikut proses serta bekerjasama dengan FIFA dan kerajaan Malaysia untuk dapatkan pemain warisan ini. Untuk abang, aku percaya 100% TMJ tak akan buat sesuatu yang berpotensi merosakkan legasi beliau dan juga nama baik Malaysia. Dan adalah beberapa benda ganjil pasal sanksi FIFA ini. Korang tahu tak, sehari sebelum berita tu keluar, ada laporan dari sumber tier 1 terdapat entiti luar negara yang cuba sabotage kita. Dan yang paling tak masuk akal sekali, bukankah FIFA sendiri yang meluluskan permohonan pemain warisan pada awalnya? Ingat tak kes Max Digel yang permohonan dia kena reject terus terang first time? FIFA mesti dah ada satu sistem untuk tapis pemain warisan. Takkan selepas pihak tertentu buat aduan selepas kalah, benda macam ni boleh U-turn. Yang abang paling sedih bukan pasal kena kecam orang atau mungkin hilang apa yang kita nampak di atas padang. Aku sangat terganggu kerana rasa macam ada pihak tertentu yang nak rampas segala positiviti antara fans Harimau Melaya. Yang kita ramai-ramai turun Bukit Jalil SSI, tak kira lah kau sokong
klub mana, memang happy gila guys. Silaturahim itulah yang abang sangat hargai dan kita patut pertahankan sekarang. Tak kisahlah orang luar cakap apa, kita jaga kita, kekalkan positivity dan berani kerana benar. Demi lencana di dada. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Yes, setuju sangat guys, setuju banget. Yes, gitu, yes, guys. benar-benar. Ni semangat ya, positif nih dia Semangat, nih. bos. Aku suka Semangat nih. Terus positif. Emang Walaupun United penuh guys. dengan hujatan sekarang ini. Ya, hujatan kecaman ya, tapi Kesilapan ya, teknikal. kita harus hadap juga nih ya. Betul. Oke, kita lanjut. Hari ni Malaysia famous satu dunia sebab kena sanction dengan FIFA. Bila saya dengar je berita ni, terus tak ada mood. Nak buat tu tak ada mood, nak buat ni tak ada mood, nak main game PS5 bola pun tak ada mood. Wah, kan, tetapi tak apalah. Jom kita cerita apa yang berlaku kat sini. Baru-baru ni FIFA mendakwa bahawa FMM menggunakan dokumen palsu untuk naturalisasi 7 pemain import dan hasilnya Tapi 7 Malaysia ya. kena denda hampir 1.8 juta dan bukan setakat duit je. 7 pemain tu pun kena gantung 12 bulan dan denda sorang-sorang. Dikatakan semua ni berlaku lepas Malaysia menang 4-0 lawan Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027 yang mana game tu sekarang pun berpotensi kena batal kalau rayuan tak berjaya. Aduh, memang sangat pahit untuk kita telan. Sebab sebelum ni kita memang sangat-sangat gembira tengok kemenangan dan juga momentum Malaysia yang semakin meningkat. Kes FAM ni disabit di bawah artikel 22 of the FIFA Disciplinary Code ataupun FDC, dan artikel ni cover bab forgery and falsification of documents. Maksudnya pemalsuan atau pengubahan dokumen rasmi untuk tujuan bola sepak. Bahkan tetapi FAM cakap diorang ikut prosedur dengan telus. Tapi FIFA kata diorang tetap jumpa falsification of documents, dan selepas keputusan tu keluar, FAM pun tak tunggu lama, terus buat pengumuman yang diorang akan buat rayuan, yang mana diorang ada 10 hari sahaja untuk appeal. 10 hari guys. Dan kes ni bakal dibawa ke tribunal khas FIFA. Ada dua kemungkinan sahaja lepas ni. Yang pertama, kalau kalah rayuan, memang reputasi FAM boleh jatuh lagi sebab dunia bola sepak akan anggap Malaysia guna taktik yang tak betul. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menang rayuan, kita boleh membersihkan nama Malaysia dan kembali meningkatkan momentum kita di InsyaAllah peringkat guys, bola sepak antarabangsa. Apa pun guys, kita doalah yang baik-baik untuk FAM dan kita harap agar rayuan ni menyebelahi kita. Hari ni itu yang kita pengen dengar guys. Apa-apapun doaan kita terus, semoga rayuan ini dapat bisa diterima sepenuhnya dengan disebabkan masalah teknikal guys, bukan ada sabotage ke apa semua itu guys. Ya, begitu, aku juga begitu Pakcik. Apa orang bilang, menunggu ya. Malaysia famous satu dunia. Menunggu keputusan gimana akhirnya nanti. Kalau sekiranya hal ini benar-benar terjadi dan terbukti salah, ya kecewa banget aku guys sebagai fans Malaysia. Dan itu benar-benar akan membuatkan aku sedih banget Pakcik. Ya. Siapa enggak sedih guys? Ya, karena udah menang nih negara. 4-0 guys, sudah menang 4-0 nih. Dan itu bisa ditarik kembali, sedangkan kita udah meraihkannya sebelum ini. Jadi guys ya, ini kita akan bahas lagi nanti, kita akan lihat apa yang terupdate. Jadi guys, terima kasih pada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Begitu saja untuk kali ini Pakcik. Ya, sebarang berdua, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan ini, dan insyaAllah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video Anda. Assalamualaikum.